Setiap pagi aku datang membawa harapan, melangkah perlahan dalam cahaya pagi yang tenang. Satu persatu murid melangkah masuk, membawa cerita dan semangat mereka sendiri. Pintu kelas dibuka perlahan bersama doa yang tak pernah aku tinggalkan. Buku diletakkan, maka bermulalah perjalanan ilmu untuk hari ini. Aku belajar mengenal setiap wajah kerana setiap murid hadir dengan cara mereka sendiri. Di hadapan kelas ini, aku cuba memberi yang terbaik. Setiap tulisan di papan putih adalah harapan yang aku tinggalkan buat mereka. Kadang ada yang keliru, ada juga yang mengangguk faham. Riuh suara mereka menjadikan hari ini lebih bermakna. Menanda bukan mencari salah, tapi menghargai usaha mereka. Dan dalam hal kecil seperti ini, aku belajar bahawa kasih sayang itu hadir tanpa dipinta. Dalam riuh tawa mereka, tersimpan 1000 kenangan. Saat mereka menghulur salam, aku tahu tugas ini bukan sekadar pekerjaan. Aku hanyalah guru biasa yang cuba menjadi cahaya untuk masa depan anak bangsa. Selamat Hari Guru. Guru Bitara Nadi Negara.